pelik gila dengan Malaysia ni. Okey, dia kata dia pelik gila dengan Malaysia. Aku cakap kenapa ah? Okey. Korang kejar gila dengan Malaysia. Kau tak perlu kejar pun benda tu, dan kau mungkin tak mampu kejar pun benda tu. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-harinya selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini kita akan reaction dari channel Halif Saad. Ini agak pelik judulnya guys. Ini agak-agak gimana gitu judulnya. Kenapa Mat Salleh ini pelik sangat dengan Malaysia? Kenapa tuh? Ada apa itu guys? Kita akan melihat apa permasalahannya sih gitu. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reaksinya. Are you ready? Let's go. Mat Salleh Jerman pelik dengan Malaysia. Mat Salleh Jerman. Salleh Jerman, Anda berbuat apa? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni aku nak ceritakan pengalaman aku jumpa seorang Mat Salleh. Lepas tu Mat Salleh tu pelik gila dengan Malaysia. Okey. Kenapa tu? So, cerita dia bermula macam ni. Ada sekali tu aku ada program, okey, aku ada program lah. Aku buat aku punya aktiviti. Aku naik bas, okey, untuk pergi Taman Negara. Aku tak ingat tahun bila, 5-6 tahun lepas lah, okey. Tapi aku masih ingat lah cerita ni sebab dia punya kata-kata dia tu macam bagi aku deep lah. Okey, apa dia cakap tu macam aku setuju lah. Okey. Dia cakap, okey, aku pun naik. Lepas tu aku pergi Taman Negara. Aku naik bas express sampai dekat Jerantut tak salah aku. Okey, aku dah lama tak naik bas Okey, sampai situ aku kena tukar bas. Aku jumpa seorang Mat Salleh ni. So sementara untuk ambil bas yang lain, okey, aku jumpa seorang Mat Salleh ni. Mat Salleh Jerman lah. Dia solo backpacker. Aku just say hi, berkenalan dengan dia, berborak dengan dia. Okey, dia dah masuk dekat Malaysia. Dia dah tak salah aku dah 2 bulan lebih lah dia dekat Malaysia. Okay, jadi aku macam tanya dia, hey, how about Malaysia kan? Lepas tu dia macam, mula-mula dia macam cerita sikit je. Lepas tu cerita, lepas tu dia bagi tahu aku kan, aku pelik gila dengan Malaysia ni. Okay, dia kata dia pelik gila dengan Malaysia. Aku cakap kenapa lah? Okay, korang kejar gila dengan pembangunan. Korang kejar gila dengan pembangunan. Aku cakap, okay. Kalau kau kejar dengan pembangunan, aku mana ini guys, mana menara PNB 118 sekarang udah tertinggi di dunia. Wah, ini meskipun 2 tahun, video 2 tahun yang lalu, tapi ini kayak menggambarkan Malaysia sekarang gitu guys. Ini meskipun video lama, tapi kenapa relate? Travel lebih 50 bandar. Okay, aku dah travel lebih 50 bandar, bandar maju lah. Aku tak dapat rasa Malaysia boleh kejar 50 negara ni. Okay, nak jadi top 30 tu aku rasa jauh lagi lah. Okay, ni dia cakap lah, aku cuma ceritakan balik je. Okay, dia kata aku dah pergi banyak. Aku pergi Hong Kong, aku pergi banyak semua. Dia kata Malaysia kau tak perlu kejar pun benda tu, dan kau mungkin tak mampu kejar pun benda tu. Apa yang kau perlu buat adalah kau perlu hanya jaga khazanah yang kau ada saja. Apa yang ada dalam tangan kau tu. Aku macam tak faham tau. Aku cakap, apa maksud kau Okey, dia kata Malaysia ada satu tempat, negara yang bila kau lalu highway, kau tak akan jumpa kat mana-mana negara. Aku cakap, contohnya apa kan? Dia kata, okey. Dia tanya aku, kau pernah pergi Dubai tak? Aku cakap, aku pernah pergi Dubai. Yes, aku pernah pergi Dubai. Okey, kau pernah tengok tak Dubai selepas 20 ke 30 km, kau tak nampak apa. Padang pasir, kosong. Lepas tu kau mengantuk, kau tidur. Okey, dia cakap, betul lah. Tapi dekat Malaysia, kau jalan, kau nak pergi Perak, kau nak pergi Pahang, view dia, scenery dia, cantik gila dia. Aku macam, betul. Sebab aku dah banyak travel banyak tempat.
Dan aku setuju lah apa dia cakap tu. Yes, betul lah. Memang kalau kau pergi ke belah Perak kan, kalau kau nak pergi ke Gopeng, area-area sana kau nak sampai Ipoh, kau akan tengok view-view yang best lah. Okay, cuma korang tak jaga benda tu. Sebenarnya apa yang kau perlukan untuk tarik lebih ramai pelancong untuk datang ke Malaysia, kau hanya perlu jaga tu je. Bukan kau tebas, bukan kau tebang, kau hancurkan benda tu dan buat bangunan. Sebab kau tak boleh lawan. Mungkin wah, ini suatu hal yang gitu. Kayak yang aduh susah aku menjelaskan dengan kata-kata, guys. Kalian ngerti lah maksud aku kayak mana. Wah, ini menusuk jiwa raga. Aku rasa lah, ini aku sebagai dia cakap aku sebagai yang dah pernah pengalaman dan duduk di negara maju, aku tak dapat rasa yang benda tu kau perlu bersaing. Yang kau perlu jaga adalah jaga apa yang ada dalam tangan kau, jaga khazanah kau. Okey, kata-kata dia macam bagi aku macam tersedar lah, aku tersentak lah. Oh, betul lah apa yang Mamat ni cakap kan. Jadi kalau kita sebenarnya nak tarik ramai pelancong, kita dah memang sedia ada, hebat lah negara kita ni. Cuma sayang lah, kita tak jaga lah. Kita sendiri lah, kita kena akui lah, kita sendiri tak jaga. Itu sebab kalau kita tengok bila satu tempat viral dia habis hancur, sampah bersepah, habis semua benda ranak. Okay, kita tak sayang tau. Sebab kalau betul lah dia cakap, kalau kau pergi sana kau tak akan jumpa tempat yang sama yang macam mana Malaysia ada. Mungkin Indonesia, tapi Indonesia lah tempat kita. Okay, so itu saja untuk cerita aku kali ini. Pengalaman aku jumpa Mak Saleh Jerman. Okay, yang memang bagi aku dia bagi satu kata-kata yang deep buat aku berfikir dan aku ingat sampai hari ini. Alright, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen. Okay, komen kau nak aku cerita apa lagi tentang backpacker dan dunia industri travel. Okay, aku akan cuba sampaikan dalam untuk next video aku. Alright, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, wah. Aku pengen tahu komentar teman-teman aja. Bagaimana menurut teman-teman video kali ini? Adakah ini videonya menusuk jiwa, raga, relung, jantung, hati sampai ke tulang-tulangnya? Apakah benar yang dikatakan sama Mak Saleh Jerman ini? Teman-teman bisa berikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Seharusnya kita tuh harus menjaga apa yang udah ada, menjaga apa yang udah ada di tangan kita, bukan malah merusak, bukan malah menebang. Tujuannya sebenarnya bukan untuk menjelekkan, tapi untuk menyadarkan kita bahwa jangan sampai apa yang udah kita dapatkan, apa yang sudah kita genggam itu terlepas. Mari sama-sama menjaga, sama-sama merawat, sama-sama mempertahankan supaya banyak orang-orang di luar, banyak pelancong-pelancong dari luar itu datang ke negara kita untuk traveling gitu, tertarik dengan apa yang ada di negara kita. Apa sih kehebatnya Malaysia, apa sih keindahan Malaysia, apa sih kelebihan, apa sih kekurangan. Nah, kekurangan itu alangkah baiknya bisa kita tutupi dengan kelebihan yang ada. Betul. Video yang bisa membuka mindset orang-orang nih. Ayo tingkatkan lagi pariwisata negara masing-masing. Jadi menurut teman-teman, bagaimana video kali ini? Boleh komen di bawah, oke? Video kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.